Anggota bomba kini giat memadamkan kebakaran hutan paya gambut di Kuala Abang dekat Dungun bagi memastikan dua sekolah berhampiran dapat memulakan sesi persekolahan esok. Komandan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Terengganu, Kashfi Syahmi Ghazali berkata, operasi memadam digiatkan kerana bimbang keselamatan pelajar dan murid susulan asap tebal. Kashfi Syahmi berkata, kebakaran hutan gambut yang bermula pada 22 April kira-kira jam 3.45 petang itu menyebabkan kawasan seluas 34 hektar terbakar. Katanya keadaan asap tebal juga menyelubungi kawasan penduduk termasuk ke kawasan Sekolah Kebangsaan Kampung Baru Kuala Abang, Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Menengah Kebangsaan Kompleks Rantau Abang serta Sekolah Kebangsaan Kuala Abang. Menurutnya, pihaknya menjangkakan baki 9 hektar lagi kawasan yang masih terbakar itu akan berjaya dipadamkan selama 3 hari lagi.